Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke bab 8 keradioaktifan. Okey, kita akan memfokuskan subtopik 8.3 iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, hasil pembelajaran kita pada hari ini mudah je. Apabila akhir pembelajaran ini, kamu boleh ceritakan semula apa itu 3 jenis sinaran radioaktif dan macam mana ia terhasil. Sinaran radioaktif ini bunyinya macam menakutkan, tapi sebenarnya ia sangat menarik sebab ia ada kaitan rapat dengan kehidupan kita. Mari kita tengok. Okey, pernahkah anda melihat atau mengalami situasi ini? Okey, gambar yang pertama ialah gambar seorang lelaki yang sedang di X-ray badannya, dan gambar yang kedua ialah gambar seorang petugas keselamatan sedang mengimbas bagasi. Situasi ini selalu nampak di lapangan terbang. Okey. Pernahkah anda terfikir bagaimana petugas keselamatan boleh mengetahui isi di dalam bagasi tanpa membuka bagasi tersebut? Dan bagaimana X-ray boleh bantu lihat tulang patah di dalam badan sedangkan kulit kita ini bukan luk sinar? Rahsianya ada pada sinaran. Ada sinaran yang boleh menembusi suatu objek dan ada sinaran yang akan terhenti. Dan persoalannya sekarang datang dari mana sinaran tersebut? Inilah jawapannya. Okey, apa itu rebutan radioaktif? Rebutan radioaktif ialah proses semula jadi di mana nukleus atom yang tak stabil, bila dia tak stabil dia akan pecah sendiri, dan bila dia pecah dia akan melepaskan sinaran radioaktif. Sinaran yang ada dalam mesin X-ray tadi dan mesin bagasi tadi tu semuanya berpunca daripada proses rebutan radioaktif. Okey, kita tengok apa itu sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif ialah pancaran tenaga daripada atom yang tak stabil. Atom ini cuba menjadi stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, nak senang ingat sinaran, ingat A, B, G. Tapi A, B, G ni bukan seperti dalam kehidupan seharian kita, itu abang. Tapi dalam sains, A, B, G ni adalah alfa, beta dan juga gamma. Okey, ketiga-tiga sinaran radioaktif ini merupakan sinaran mengayon. Okey, kita tengok yang pertama. Sinar yang pertama ialah sinar alfa. Simbolnya seperti huruf A. Dan yang kedua itu beta. Simbolnya seperti huruf B. Dan yang terakhir ialah gamma. Simbolnya seperti huruf Y.